mesti kena menjual. Mesti kena menjual dan tiada downline, tiada komisen komisen daripada rekrut orang dan sebagainya. Ramai salah faham Recaflex affiliate ni sebenarnya mudah je. Ramai orang dengar affiliate ni mungkin terbayang-bayang mungkin nak buat MLM dan sebagainya. Saya terangkan di sini, kita di recaflex.com kita tak berniat untuk nak buat affiliate ni macam LMM. Kita memang ada satu saja struktur untuk, iaitu affiliate mesti kena menjual. Mesti kena menjual dan tiada downline, tiada komisen komisen daripada rekrut orang dan sebagainya. Itu tidak ada untuk Recaflex affiliate. Kita target Recaflex affiliate ni adalah untuk menjual sebagai usahawan, untuk membantu company, untuk membantu syarikat untuk memasarkan produk dengan kaedah yang betul, bukan manipulasi dan sebagainya. Yang tu kita tak maulah untuk sebab kita pun memahami proses berkenaan dengan ejen pemasaran ni. Di situ pula ejen affiliate yang kita lantik ni, kita mesti menjaga etika dalam perniagaan lah. Kita nak jaga etika dalam perniagaan agar pemasaran yang kita lakukan itu adalah mengikut undang-undang, adab etika dalam perniagaan dan sebagainya. Sebabnya jika kita tak mengikut etika yang betul, mungkin boleh membawa persepsi yang tidak baiklah terhadap Recaflex. Contoh analogi mudah yang saya boleh bawa dekat sini berkenaan dengan affiliate ni, contoh kita bawa kawan kita pergi makan satu kedai, kemudian tokey kedai tu bagi sedikit sedikit sagu hati kepada kita, untuk kita kerana memperkenalkan rakan kita tadi kepada kedai tersebut. Contoh dia macam itulah. Kira macam Recaflex affiliate ni contoh dia macam tu jugalah. Contoh macam kami Recaflex membuka kepada affiliate untuk mempromosikan, memasarkan produk kami. Kemudian affiliate berjaya mempromosikan ataupun ajak kawan suruh guna Recaflex ni sesuai dengan mereka dan kawan suka dan membeli, insya-Allah dari situ Recaflex akan bagi komisen ataupun sagu hati.